Tiada lagi apa-apa tindakan daripada alat EMF ni. Aku tak dapat kesan apa-apa lagi. Lampu pun agak panas sebenarnya, tapi dia ada naik 3 bar Aku harap tenaga yang elok lah. Nyamuk banyak. Bilik yang ke-21. Banyak sebenarnya rumah-rumah ni, tapi kita hanya pusing-pusing di kawasan ni saja. Tu jalan yang kita lalu tadi. Sudah gelap kawasan tu. Yelah, tak ada cahaya. Tadi aku dengar bunyi seperti orang berjalan, macam-macam lah, tapi tak tahulah. Nanti aku nak edit balik, aku nak dengar. Sebab itu yang dapat kata mendengar kelebihan kebesaran Allah sebenarnya yang Allah bagi kat kita. Okey, lampu dah padam satu. Agak creepy sebenarnya. Susah lampu ni nak padam, tapi bila dia dah padam agak terganggu juga aku. Itu agak panas. Ini bilik nombor 8, nombor 10. Agak creepy kawasan ni. Tu seorang tebuan kot yang aku cakap tadi. Tu seorang tebuan ni. Ini rumah yang pertama. Banyak rumah-rumah yang terbengkalai kawasan ni, guys. So kita balik kepada base, dan aku rasa aku nak tamatkan di situ lah, sebab rasanya dah agak panas. Nanti kita buat stay down sekejap dan kita akan tutup di sini. Okey, sekejap guys.